Okey, jom kita tengok apa yang bestnya join super affiliate Okey, super affiliate ni dia punya business dia adalah dekat handphone je dekat WhatsApp. Syarat dia untuk join business super affiliate ni adalah orang tu mesti ada WhatsApp satu. Sebab kedai you nanti semua akan duduk dalam WhatsApp. So, pertama kena ada WhatsApp dan kedua mesti ada online payment. Kita tak ada terima transaksi CDM, cash deposit tak ada. Okey. Mesti ada dua ni lah, mesti ada WhatsApp dan mesti ada online payment. Okay. Biasanya kita nak masuk, kita akan hantar link dengan kawan dan kawan akan buka link. Macam ni lah macam ni kan. Dapat link ni. Okay, saya open link. Bila open link, kawan anda tu akan dihantar ke page, landing page. Ni dia panggil landing page lah ataupun sales page. Okay, jom kita tengok apa yang bestnya buat super affiliate ni. Macam saya bagi tahu tadi, yang pertama benda ni, kedai ni you akan buka, dia akan duduk dalam you punya WhatsApp. Kemudian kenapa pilih super affiliate ni? Pertama, kita tak perlu ada produk sendiri lah. Sebab kita akan konsepnya adalah affiliate, maknanya kita akan jualkan produk orang dan kita akan dapat commission. Okay, so tak perlu cipta produk, tak perlu simpan stok, tak perlu ada website, semuanya dah disiapkan. Bila you join je, you akan dapat page macam ni untuk dikongsikan dengan kawan. Okay, so tak perlu buat website dan tak perlu faham technical rumit. Kenapa tak perlu faham technical rumit? Sebab kat page ni, kita punya customer, kita punya kawan, dia boleh chat. Dia boleh chat dengan AI robot. Okay, so memang best lah sistem ni. Maknanya kita just sharekan link, customer ataupun kawan kita akan baca page ni, dan kemudian kalau dia ada soalan, dia akan bertanya dengan AI yang dipanggil Siri, nama dia. Bisnes ni adalah bisnes affiliate, bisnes yang sah, bisnes legit. Maknanya affiliate ni sah lah. Cuma beza dia dengan affiliate biasa adalah kita punya adalah 5 layer atau 5 lapisan. Okay. So, dalam affiliate ni ada banyak produk. You boleh promote mana-mana produk dan you setiap jualan yang berlaku, you akan dapat commission. Okay. So, jana pendapatan daripada jualan sendiri, maknanya kita punya effort sendiri pun kita akan dapat income. Daripada network pun kita akan dapat income. Okay. Dan commission dalam ringgit. Okay. Dan yang bagus ni, commission ni akan dibayar terus ke you punya account. Kejap lagi kita cerita panjang yang tu. Okay. Bagaimana anda jana income? Simple je. Dalam page ni akan ada, bila anda dah tengok page ni sampai habis, anda nak join, syarat dia adalah anda perlu beli salah satu produk. Mana-mana produk tak kisah. Setakat ni ada 4 produk. Setakat hari ni ada 4 produk dekat dalam ni. You boleh pilih. Bila you beli je produk, terus you akan dapat sales page macam ni. You akan dapat you punya link. Dan you kongsilah you punya link tu dengan kawan-kawan. Siapa-siapa kongsi peluang ni dengan kawan-kawan yang nak ada income dengan bisnes online dekat WhatsApp. Bisnes ni memang senang untuk dibuat sebab ada robot AI yang bantu jalankan 24 jam you punya bisnes. Okay. So, bila you dah kongsi link, prospek ataupun kawan-kawan dah baca sales page ni, dah berminat, dia pun beli produk. Produk beli je, you akan dapat commission. Commission ni dibayar. Hari ni ada sale, besok masuk account bank terus. Memang best lah, memang senang. Bagi siapa yang nak mencari pendapatan harian, nak cari duit gaji hari-hari, boleh buatlah super affiliate ni. Okay. Commission terus masuk account bank. Memang automatik dia automatik. You tak perlu tekan butang withdrawal ke, tak payah. Okay. Dan bila you start business ni, you akan ada dashboard. You boleh login dalam you punya dashboard. Maknanya you punya back office. Okay. You boleh check lah berapa you punya jualan, berapa, siapa you punya network, semua tu ada dekat dalam. Link untuk spesifik produk ada, link untuk jual sistem ni pun ada. Okay. Dan ini satu lagi yang menarik adalah commission 5 generasi, 5 level lah. Dekat level 1, anda jual sendiri pun anda dapat commission. Contohnya anda join, katalah anda join yang paling rendah 89 tuition kan. Produk tuition. Anda beli produk tuition, sebenarnya anda sama ada anda perlu ataupun tak perlu produk tu, anggaplah pembelian tu untuk modal bisnes ni. Okay. Sebenarnya kalau anda macam nak gunakan produk yang lebih
ikut anda lah. Anda minat produk mana. Kita ada produk setitik. Setitik ni pemanis tanpa gula. Ataupun kita ada e-book. Dan kita ada juga sawana koko. Ikut orang. Kalau contohnya you join sawana koko, commission RM8. You join e-book, commission RM15. You join tuition, commission RM10. You join setitik, commission RM20. Maknanya bila contohnya you beli setitik, you join dengan setitik, you bayar RM150, you akan dapat welcome bonus. Maknanya you adalah di level 1. Anda jual, anda beli lah. Kan? Anda dapat commission, welcome bonus. Welcome bonus tu bernilai, kalau setitik, you dapat dah RM20 welcome bonus. Ini untuk menunjukkan bagaimana sistem tu berfungsi dan adakah sistem tu berkesan. Maknanya bila you join je, you akan dapat welcome bonus. You akan nampak dalam you punya ToyicPay wallet. Mula-mula dia akan bukakan you ToyicPay account. Dan account tu you akan nampak, ada payment menunggu untuk masuk ke account RM20. Macam tu. So you boleh tahu this system memang works. Okay. Kemudian 5 generasi ke bawah, apa saja jualan berlaku dalam 5 level ke bawah, you akan dapat commission. Maknanya you punya network yang jual lah, you punya network tu buat kerja juga, you akan dapat commission. Kalau network you jual setitik, you dapat RM20 commission. Dia pun dapat RM20, you pun dapat RM20. Kalau you punya network jual tuition, you akan dapat RM10, network you pun akan dapat RM10. Macam tu. Sampailah 5 level, generasi kelima. Selepas generasi kelima, you tak dapat lah. Dah tak dapat dah. Okey, sampai 5 saja. Okey. Kemudian ini contoh simulasi pendapatan. Untuk lebih faham Contoh, dalam simulasi ni kita tengok berapa you boleh dapat, berapa banyak duit yang you boleh buat. Okey. Dalam simulasi pendapatan bulanan ni, kita tunjukkan dalam contoh ni, kita cadangkan kepada you dan kita cadangkan kepada semua orang. Kalau boleh you pun cadangkan kepada you punya network nanti untuk buat ikut seperti yang kita cadangkan ni, iaitu dapatkan 10 orang direct downline. 10 orang setiap orang cari 10 orang. Tengok kat sini, kalau dekat level 1, generasi 1, you dapat 10 orang, 10 jualan. So dekat generasi 1 tu you lah kan. Okay, generasi kedua tu you dapat 10 orang dan dia pun buat yang sama juga, dapatkan 10 orang. So you akan dapat setiap orang, kalau setiap orang buat 10 orang, pendapatan you akan dapat 1.111 juta. Banyak juga tu modal baru RM89. Ni dalam simulasi ni, ini adalah contoh untuk jika semua orang join dengan modal paling rendah, iaitu RM89 pembelian produk tuition. Okey, dalam contoh ni. Okey. So maknanya jumlah network darab dengan jualan, so you akan dapat commission 1.1 juta. Banyak juga so ini you boleh cuba-cuba dekat sini. You boleh kita boleh tarik ni, contohlah you dapatkan berapa orang. Katalah you dapatkan 30 orang lah. So 30 orang, setiap orang tu you dapatkan 30 orang direct. Kemudian yang generasi kedua, mungkin dia nak buat setiap orang tu buat 10 orang je. Ataupun dia pun nak buat semua orang buat 30 orang pun boleh juga. Kan dia jadi macam itulah. Contohnya kan. So nampak tak? Kita boleh terpulang berapa banyak you nak buat, berapa income yang you nak capai, terpulang pada you punya skill ataupun you punya plan untuk menjalankan you punya bisnes. Okay. So nampak tak, potensi dia sangat besar. Dan kerja you sebenarnya adalah, kalau yang kita cadangkan tadi 10 orang 10 orang. Sekali kerja je, maknanya you dapatkan maknanya you buat one time job. One time job tu dapatkan 10 orang sekali je lah. Lepas tu masing-masing yang 10 tu akan buat dia punya one time job juga. So maka jika semua orang ikut proposal yang kita bagi, memang kita akan dapat income ni. Berapa cepat atau berapa lambat, itu terpulang kepada you punya team. You nak letak berapa lama. Contoh, you sendiri buat kerja dapatkan 10 orang dalam masa seminggu. You ajar you punya network semua buat dapatkan 10 orang dalam masa 7 hari. Sekejap je, dalam masa 2 bulan dah dapat income besar dah. Dan income 5 angka dah 2 bulan. Betul. Jadi untuk buat duit raya memang tak ada masalah kan. Setakat nak ada 10,000, 20,000 sebelum raya, InsyaAllah boleh.
Asalkan anda buatlah. Sebab ini adalah anda punya business, real business yang dibuat secara online dengan handphone, dengan WhatsApp saja. Okey, siapa yang sesuai sertai sebenarnya program ni, siapa-siapa pun boleh join lah, asalkan macam saya kata tadi, you ada online banking dan you ada WhatsApp, so boleh join lah. Sebab dia akan detect WhatsApp. Jika anda boleh guna WhatsApp, anda boleh buat bisnes ni. Okey. Apakah produk, macam mana nak mula? Untuk bermula, anda perlu beli salah satu produk yang ada kat bawah ni. Produk-produk ni akan ditambah lagi, tapi setakat ni kita ada 4 produk. Okey, pertama RM89 ni tuition. Setakat ni paling rendah lah harga, 89. So anda boleh pilih ni. Sebenarnya kalau anda nak tengok detail, anda boleh klik detail. Tengok detail pasal produk, apa dia kan, apa kelasnya yang ada. Ni kalau anda tak menggunakan, anda boleh pakai, anda boleh bagi siapa-siapa yang memerlukan kelas tuition ni kan. Mungkin bagi dengan cucu ke, mungkin bagi dengan anak ke kan, bagi dengan saudara mara sepupu yang ada anak memerlukan tuition, bagi dia. Sebab kita sebenarnya kita nak buat bisnes dia kan. So itu produk yang pertama. Produk-produk ada kat sini. You boleh klik dekat link tu. Okay. Dekat sini ebook harga dia RM129. Ini dia punya page, belum lagi di-connectkan. Okay. So sebab kita baru je bermula malam tadi kita baru je bermula yang version 2.0 ni. Kita baru je mula pada 9 hari bulan. Saya buat video ni 10 hari bulan 1. So masih ada lagi page yang belum keluar lagi. Tapi anda boleh dapatkan, anda boleh refer dengan siapa, refer dengan saya atau refer anda punya upline untuk tanya pasal detail, pasal mungkin produk yang anda minat tu ebook ke tak ada keluar kat sini, boleh tanya dengan dia lah, tanya dengan upline. Okay, tu nampak tak kat sini. Kalau ebook commission RM15, kalau tuition commission RM10, Sawana Koko commission RM8, setitik commission RM20. So terpulang, yang mana anda suka anda boleh join. So ini dia super affiliate. Anda sebenarnya boleh tengok dekat sini. Saya cuma nak sampaikan apakah kelebihannya, maknanya kenapa anda perlu join this business. Pertama, anda tengok link ni, anda tengok page ni, anda dekat sini pun anda dah teruja dah kan. Sebab anda beli barang, anda dapat sales page ni, anda dapat sistem ni. Sistem ni dikira percuma je lah untuk anda buat bisnes. Syarat dia anda beli barang ya. Contohnya ada orang dia suka beli Sawana Koko. Sebab bagi dia, dia punya selling point dia, kenapa dia nak beli Sawana Koko tu, sebab setiap bulan memang dia pakai produk Milo ke, Vico ke, apa-apalah kan, Ovaltine ke, apa dia pakai. So bila dia just bertukar je kepada produk Sawana Koko ni lebih jauh, lebih better daripada Milo, Vico dan lain-lain lah. Ni pendapat saya lah. Mungkin ada orang lain pendapat, tapi bagi saya, you just switch ke penggunaan tu. Sebab sama je, tiap-tiap bulan you akan keluar modal untuk beli produk-produk untuk breakfast, untuk minuman Milo, Vico kan. Now you bertukar kepada keluar modal RM200, you dapat 10 pack yang 500ml tu. So tak kira macam dah ada stok untuk 2 bulan dah, 2 bulan 3 bulan dah, tak payah beli dah. Dengan penggunaan tu, memang you guna setiap hari, you akan dapat, you boleh mulakan bisnes super affiliate dekat you punya handphone. Nampak tak? So itu terpulang lah. Produk-produk mana you nak pilih, ikut you. Okay. Asalkan you beli salah satu produk, you dah boleh start bisnes super affiliate ni dekat you punya handphone. Okay. Ini boleh tengok nanti apa produk yang you nak. Saya cuma nak bagi tahu itulah. Pertama, kelebihan pertama, you akan dapat sales page macam ni, you akan dapat sistem ini ada. Kedua, dia ada chat AI. Maknanya produk-produk ni nanti anda boleh chat dengan robot kita, dengan Siri. Contoh saya tunjuk. Klik sertai sekarang. Okay, pilih produk. Okay, katalah pilih produk STDU kan. Okay, pilih produk sekarang. So dekat sini bila keluar macam ni, you hantar je, saya nak STDU 11 ni. You akan mula berchatting dengan kita punya AI. Okay, so type je macam tu, enter je. Okay, kita tunggu Okay, nampak tak?
AI akan mula berborak dengan anda, akan berchatting dengan anda. Dia akan explainkan, okey, anda nak ini, anda nak ini. Okey, kalau begitu, anda klik dekat sini. Lepas tu, nampak tak? Ni semua automatik tuan ni automatik. Anda nak tanya apa-apa dengan dia pun boleh, tak ada masalah. Contohlah, anda nak tanya hari ni nak makan dekat mana? Contoh. Ni tanya mengarut lah kan. Okey, nampak? Kita tengok apa dia jawab. Tengok dia jawab. Saya ni fokus nak bantu dapatkan produk dan affiliate je ya. Kalau nak tips makan mungkin boleh tanyakan kawan tu. Nampak tak? Seolah-olah kita akan berborak dengan wakil. Kita ni ada assistant. Bila kita buka je bisnes ni, kita akan dapat assistant AI ni. AI ni akan tolong jawabkan semua persoalan. Okey, contohnya macam ni. Tadi saya tanya nak makan kat mana kan. Tanya mengarut dah pula kan. Okey. Saya nak join super affiliate dengan belian tuition Aster edu. Contoh kan. Tadi saja kita bergurau je tadi. Kan? Kita bergurau. Okey. Sekarang ni kita back to okay. Best tu untuk join super affiliate dengan belian private tuition. Okey. Nampak tak? So anda klik dekat sini, anda akan dibawa untuk order. Order ni anda buat pesanan lah. Buat pesanan, ikutlah, isikan maklumat, pastikan anda isi maklumat yang perlu. Okey. Sampailah anda bayar. Selepas je anda bayar, anda akan dapat link untuk produk dan kedua anda akan dapat business super affiliate ni. Dah terus set up dah, automatic. Anda dah boleh mula meniaga super affiliate. Okey. So itu cara dia macam mana untuk buat business super affiliate dan kenapa anda perlu buat business super affiliate ni. Okey, tadi saya lupa. Pertama tadi you akan dapat the whole business, whole system, sales page. Kedua akan ada AI. Ini saya tunjukkan contoh yang tadi AI. Assistant yang akan tolong bantu you buat business ni. Okey, dia akan bantu follow up, jawabkan soalan, closing, semua dia akan bantu. Dan ketiga, sebenarnya apa yang menariknya business super affiliate nak dibandingkan dengan bisnes lain adalah income tadi, commission dibayar satu hari, terus dibayar ke account bank. Yang itu sangat jarang ada dalam market. Kebanyakan dalam market dia akan kumpul dan you kena tekan withdraw, lepas tu ada charges and everything kan. Yang ini tak payah. Yang ini hari ni you ada buat jualan, esok commission tu akan di-split satu kepada tuan punya produk dan commission you akan dibayar ke you lah. Dia akan splitkan terus. Maknanya besok akan masuk account bank. Macam tu. So ini memang benda yang best lah. Benda yang best. 3 benda ni yang best. Maknanya satu, you akan dapat sistem yang canggih macam ni dengan sales page ni. Kedua, you dapat AI chatbot yang akan bantu you buat bisnes ni. Dan ketiga, commission dia memang power lah. Commission tu you dapat setiap hari dan sehingga 5 level. Dah macam pasif jugalah dia kira kan. Okay. So kita punya target, anda siapkan one time job je, dapatkan 10 orang direct downline untuk dapatkan income seperti yang dalam simulasi tadi. Okay. So jom kita sama-sama join super affiliate ni. Okay.